Video ni sesuai kalau korang baru dapat kerja ataupun korang kerja kurang daripada 5 tahun lagi. Baru lagi lah, baru join the workforce. Jadi ini aku akan list down beberapa kesilapan kewangan yang orang muda selalu buat, including aku sekali. So aku tak nak korang repeat the same mistake. Okay, first kali, masalah yang kita orang semua selalu buat adalah kita dapat je gaji, terus apply untuk beli kereta, loan kereta. Dan selalunya akan ambil loan kereta yang tinggi-tinggi, loan kereta yang mahal, maximizekan kau punya loan. Sebab waktu ni kita punya komitmen rendah lagi. Komitmen kita mungkin tak ada apa. Gaji kita mungkin RM3,000 dan kita hanya bayar phone. Mungkin kita bayar phone tu RM200, kita ada lagi RM2,800 untuk beli kereta. So, bila kita tengok orang lain beli kereta Honda, kita pun akan rasa, ush, aku pun nak beli kereta Honda lah. Aku spend RM1,000, aku ada lagi RM1,800. Kesilapannya lah, sebab RM1,000 out of RM3,000, itu dah 1/3 daripada gaji korang dah. Itu dah quite a big chunk. Untuk bayar RM1,000 for the next 9 tahun lagi, itu adalah satu kesilapan lah. So, kalau boleh, kesilapan nombor satu adalah, yang aku tak nak korang buat adalah beli kereta yang terlalu mahal, beli kereta brand new. So jangan buat tu. Belilah kereta yang second hand, yang good condition, yang mungkin warranty still ada lagi. Ataupun korang buat kira-kira. Kalau pergi kerja, naik Grab ataupun public transportation yang lagi berbaloi daripada beli kereta, aku rasa itu lagi bagus kot. Contoh kalau bayar Grab sebulan adalah RM700 dan beli kereta sebulan adalah RM700, might as well korang Grab je kan. Sebab RM700 untuk Grab, korang tak perlu risau pasal minyak, pasal tol, pasal maintenance, pasal road tax, pasal insurance. Itu je lah aku nak korang buat kira betul-betul dulu. Tak perlu dengar cakap orang lain. Tak perlu nak kejar pakai Honda ataupun pakai kereta mahal. Kesilapan nombor 2 adalah korang tak apply credit card. Dan kenapa aku cakap itu satu kesilapan adalah korang, bila dah ada credit card ni, bagi akulah, ada macam-macam jenis rewards yang korang boleh take advantage of. Macam dia punya cashback, dia punya kau guna duit bank dulu, dia punya zero installment, dia punya... Also kalau korang ada credit card, banks ataupun financial institution dapat tahu, dia ada track record tau yang mengatakan, oh dia ni baguslah, dia bayar on time. Dan aku tengok banyak orang buat the teknik Shopee, yang korang boleh take advantage of. Maksudnya dia beli barang guna Shopee Pay Later, lepas tu dia bayar guna credit card dia, lepas tu dia zero installmentkannya. So dari situ dia beberapa bulan dia shopping tanpa perlu guna duit sendiri. So itulah something yang korang boleh take advantage of kalau korang ada credit card. And also, bukan pasal reward sangat pun. Credit card ni dia lebih selamat bagi aku. Sebab kadang-kadang lah kalau korang guna debit card, lepas tu transaction tu tak go through, nak reverse charge-nya ambil masa mungkin 2 minggu ataupun 3 minggu. Kalau credit card, it's instant. Dan kalau kita kehilangan credit card, kita boleh just call kita punya bank, cakap, kita punya credit card hilang. Sebelum ada false charge ke apa, korang boleh call dengan cepat. Ataupun bagi aku, generally credit card ni lebih selamat lah daripada debit cards. So, try lah explore credit card. Nanti aku buat satu video, credit card apa yang korang perlu ambil untuk gaji RM2,500, gaji RM4,000, gaji RM10,000. Kalau korang suka Grab, suka bawa kereta, guna EV, suka shopping, suka travel, dia ada jenis-jenis kad yang lain. Tapi in the meantime, korang just search je lah dulu. As a rule of thumb, untuk orang yang baru start kerja, credit card rewards tak banyak lagi. Tapi aku nak korang dapat the habit of guna credit card and bayar credit card. Belajar guna credit card dulu. Bayar waktu bila dapat statement, lepas tu baru bayar. Macam tu lah. Apply credit card tu. Tapi jangan limit tinggi sangat. Ada setengah orang gaji RM4,000 tapi limit dia RM30,000. Itu tinggi sangat tu. Itu adalah satu trap lah bagi aku. Kalau tak pandai guna, itu mungkin boleh jadi satu perangkap kewangan. Nombor 3 adalah tak ada plan untuk beli rumah. Itu adalah satu kesilapan. So, from now on, walaupun korang rasa gaji RM2,500, walaupun korang rasa aku still duduk kat rumah parents aku, walaupun korang rasa aku masih menyewa, tak kahwin lagi, takkanlah gaji kita tak akan naik. Gaji kita confirm akan naik. Pangkat kita akan naik. Kita akan jump around. Depends lah korang macam mana.
confirm akan naik. So sekarang ni buat satu plan, nak beli rumah kat mana, letak dalam satu impian nak rumah yang macam mana, bila boleh ambil loan, kenapa, macam mana, apa requirement yang diperlukan untuk ambil loan, apa yang kita kena ada dulu. So kalau korang dah ada impian untuk beli rumah dulu, korang akan stay away from beli kereta yang mahal, stay away from ambil loan yang mahal. Korang akan fokus and start simpan down payment. Setiap kali dapat bonus 3-4 bulan, korang akan rasa macam, okay, aku letak sebulan 2 bulan as aku punya down payment untuk rumah. So korang kan ada plan tu. Mungkin korang punya plan adalah, okay, nanti bila aku dah 10 tahun, aku punya EPF ada 100,000, aku guna account berapa, 2 ke 3 ke tak tahu, untuk beli rumah. So korang kena ada plan. Plan tu kena ada sekarang. Supaya 10 tahun kemudian tak adalah waktu tu baru, alamak aku kena beli rumah. Ataupun bila nak kahwin baru macam, oh kena cari rumah. Itu ada satu impian yang bagus untuk ada, especially untuk yang baru start kerja. Kesilapan seterusnya adalah orang muda dia tak ada savings dan tak ada investment. So savings dan investment ni korang boleh saving kat mana-mana, di mana sahaja. As a start, letak je lah kat mana-mana. Letaklah kat tabung Mei ke, letaklah kat ASB ke, simpan dan invest. Tak kisahlah RM50 sebulan ke, at least something. Kalau paling power sekali lah, ni yang ekstrim punya, gaji 2,500, gaji 3,000, buatlah side hustle ke apa, letak RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan selama beberapa tahun, tengok savings banyak gila. Korang akan be surprise, orang yang gaji 20,000, 30,000 pun tak ada savings sebanyak RM1,000 sebulan. Mungkin tak ada savings pun, mungkin negatif lagi. It's lagi banyak gaji, lagi tinggi dia punya komitmen. Waktu komitmen kita rendah ni adalah masa yang terbaik untuk train diri kita untuk, okay, aku nak simpan lah, aku nak saving lah. Tapi kena ada goal lah, kena ada impian dulu. Cakap aku nak jadi millionaire, aku nak ada 8 juta dalam account, aku nak beli rumah. Bila dah ada impian macam tu, baru korang akan push diri untuk simpan lah. Orang lain pergi shopping, orang pergi BTS ke, orang pergi My Chemical Romance ke, diorang pergi travel sini sana, beli kereta baru. Korang punya goal adalah, aku tak kisah, aku nak simpan. Aku suka dalam akaun aku ada RM50,000. Kalau kurang daripada RM50,000, aku akan rasa nervous. So itu ekstrim lah. Tapi kenalah ada savings. Yang aku nak cakap ni contoh, kena ada savings lah. So untuk orang yang baru start bekerja, pemuda, tak kisah lelaki atau perempuan yang tak ada plan nak kahwin lagi, tak ada plan nak beli rumah lagi, komitmen rendah lagi. So jangan buat kesilapan yang paling last sekali yang aku nak cakap ni adalah jangan ambil loan untuk orang lain. Janganlah buat SPay later ke, buy now pay later ke, jadi guarantor orang ke, boyfriend ke, girlfriend ke, korang percayai ke, family member ke, saudara mara ke, orang ni pernah selamatkan kau sebelum ni, dia pernah selamatkan kau pun, jangan. That's the reason kenapa dia perlukan guna nama kau, sebab nama dia dah buruk. Dia dah tak boleh apply loan. Kenapa dia tak boleh apply loan? Sebab dia tak disiplin untuk bayar, ataupun bank sendiri rasa dia tak ada keupayaan untuk bayar loan tu. So janganlah jadi guarantor untuk orang, janganlah ambil loan untuk orang, janganlah letak nama kita kat mana-mana. Jangan letak nama kita as proxy untuk company mana-mana ke. It's dangerous lah. Nama kita kalau boleh jangan ada di mana-mana. Dan before korang sign apa-apa, tak kisahlah siapa-siapa bagi, korang tengok, kau baca betul-betul, kau tanya dia. Setiap word korang baca, ni apa maksudnya, tak faham. Ni apa maksudnya, tak faham. Tak kisahlah, biar proses tu lambat. Kalau nak apply credit card ke, nak apply beli rumah ke apa kan, tak apa, biar lambat. Sebab selalunya bankers ke, dia orang akan macam, apa, kita bagi je lah dia borang kosong, dia sign, lepas tu nanti aku isi details kemudian. Itu salah dan itu boleh membahayakan kita. So jangan sign paper yang kosong, jangan sign apa-apa yang kita tak faham lah basically. Dengan teknologi ada sekarang ni, kau ambil je PDF tu, masukkan dekat AI, ChatGPT ke Claude ke, suruh dia baca kita punya agreement tu, dan dia akan bagi tahu risiko kita, apa exposure kita, apa yang membahayakan kita. Itu kita punya advantage sekarang. Pada tahun 2026, kita ada assistant untuk baca legal document. Mungkin tak sepower lawyer sebaca,
tapi dia boleh detect benda-benda yang kita tak nampak. So itulah aku nak cerita. So untuk tahun 2026 ni, siapa yang baru start kerja, tahniah korang dapat kerja, sebab tahun ni ada ramai penganggur. Ada ramai orang kena buang kerja. Korang adalah antara yang terpilih untuk berbakti kepada negara, berbakti kepada syarikat. So kalau korang tengok video ni sampai habis, thank you. Experience aku adalah 14 tahun dalam bisnes, dan sekarang ni aku dalam proses untuk bina satu portfolio untuk buat training dekat company ataupun to the public. So sekarang ni waktu tengah nak build portfolio ni, aku buat share video kat YouTube. So korang boleh dapat free knowledge kat sini. So sebelum aku perlu charge on classes-classes yang aku buat, training yang aku buat, korang subscribe dulu, korang akan dapat free info yang aku akan ajar kepada company-company besar tu. Aku charge dia orang. Untuk korang akan dapat free je. So jangan lupa subscribe. See you guys next video.